Puan-puan, apa yang paling penting pada suami tahu tak apa yang paling penting? Redha. Bukan nafkah, bukan kasih sayang, bukan cinta. Redha. Ulama sebut ni, kita duk harap pada suami dia bagi nafkah. Kalau suami tak bagi nafkah, itu suami tak bertanggungjawab. Sudah tentu dia wajib bagi nafkah, tidak berdosa dia. Sudah tentu dia wajib bagi kasih sayang, tidak berdosa dia. Itu kita tahu, tak payah cakap. Yang paling penting puan-puan berhajat pada suami, redha suami. Sebab tu tiap-tiap malam sebelum tidur puan-puan kena minta redha. Minta 100%. Sebab kadang-kadang suami dia bagi tapi 90%. Betul. Abang redha tak pada saya? Redha. Redha ya? Yelah. Jangan tu. Sebab tu puan-puan kena pastikan, bang. Yelah tadi 100% ke 99 tu? Ya, saya redha pada awak 100%. Baru puan-puan tidur. Itu dalam kitab pada sebut. Pastinya 100% kan? Dia pun dia. Ada benda lagi tu. Puan-puan jangan tidur. Cakap lawan 100%. Okeylah, baiklah saya redha pada awak 100%. Semoga awak masuk syurga. Baru tidur. Nombor 3 kata Nabi, wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Seorang wanita, isteri yang suaminya kecil hati dengan dia. Seorang isteri yang dia menjalani kehidupan dalam keadaan suami dia marah kepadanya. Seorang isteri yang menjalankan kehidupan seharian dia dalam keadaan suami dia kecil hati dengan dia. Nabi kata, solat dia Allah tak terima, kebaikan dia tak naik ke langit hatta yarda, sampailah suami dia redha dengan dia.